Perkasa seni tulisan Jawi bukan bermakna kita ke belakang, bukan bermakna kita menolak pemodenan, bukan juga sekadar sebuah karya, tetapi sebagai alat untuk mendidik, memperkukuh identiti dan merapatkan jurang generasi. Tulisan Jawi adalah warisan agung yang merakamkan ilmu, budaya dan tamadun bangsa. Dari naskah klasik hingga manuskrip Nusantara, Jawi menjadi saksi perjalanan sejarah yang tidak ternilai. Perpustakaan UiTM memperkenalkan repositori Persuratan Jawi, sebuah koleksi digital yang menghimpunkan karya-karya berbahasa Jawi untuk rujukan umum, pengkaji dan generasi akan datang. Di sebalik setiap naskah terdapat usaha gigih warga perpustakaan. Koleksi ini dicari, disaring, dipulihara melalui imbasan teliti, dimuat naik ke pangkalan data dan diaturkan dengan sistem carian mesra pengguna. Semuanya demi memastikan warisan Jawi terus hidup dalam dunia digital. Hari ini, repositori menempatkan lebih daripada 1043 koleksi, terdiri daripada bahan fizikal, digital dan gabungan kedua-duanya. Khazanah ini turut mengangkat pemikiran tokoh besar Nusantara yang menyalakan cahaya ilmu dan budaya bangsa. Dalam repositori ini, tersimpan karya dalam pelbagai bidang, daripada kesusasteraan, puisi, hadis hingga bahasa, budaya, Jawi dan ilmu agama. Setiap naskah menyumbang kepada khazanah keintelektualan Melayu Islam. Repositori ini bukan sekadar arsip, tetapi turut memelihara artikel, rekod sejarah dan dokumentasi bernilai yang memperkaya wacana keilmuan bangsa. Repositori Persuratan Jawi UiTM adalah usaha memelihara warisan, memperkasa ilmu dan menyinari masa depan. Akses ke repositori ini dan jadilah sebahagian daripada kesinambungan tamadun bangsa.